Siti. Zamra. Dari mana? Ambil anakku sekolah. Oh, berapa umur anak kau? Yang mana? Yang kecil ni Aziz. Oh, Aziz dah 6 tahun dah. Oh, dah tadika lah. Tadi kau punya darjah 1 lah 6 tahun kan? Habis tu si Rosha tu umur berapa? Rosa 7 tahun, kakak dia. Oh, darjah 2 lah. Darjah 1. Aziz masuk awal. Kira Yeah. Aziz ni lagi pandai daripada Rosha lah, daripada kakak dia. Bukan lagi pandai tapi lagi cepat bersedia dari Rosa. Betul lah aku cakap tu. Rosha kau tak masukkan umur 6 tahun kan? Maknanya dia kurang sikit lah daripada Aziz. Jangan cakap macam tu. Rosa, Haziq, masuk. Jangan dengar orang tua bercerita. Tengok anak aku dah nangis dah ni. Kau ni. Kau baru jumpa aku. Kat luar tu kau akan jumpa yang lagi teruk lagi. Kalau tak depan-depan, belakang-belakang dia orang cakap. Memang kau tak dengar, tapi sekali kau dapat tahu, lagi sakit daripada sekarang ni tau. Dan kau jadi pelopornya. Kau lah yang mulakan segala-galanya. Kau pun dengar lagi cerita siapa si Senah tu. Kenapa? Anak dia tu masuk awal umur 6 tahun macam si Haziq ni lah. Okay. Kan? Dia cakap anak dia dah sedia. Okay. Memanglah aku tengok anak dia dah sedia, dah pandai baca kan. Sekarang ni umur dia dah 9 tahun. Tapi dah jam 4. Periksa dapat nombor corot je. Curut? Iya? Iya. Budak-budak ni perkembangan dia berbeza-beza ikut umur. Umur 6 tahun nampak macam semangat lah nak sekolah kan. Sampai darjah 3 dah kurang semangat dia nak sekolah. Dah lah kena belajar benda yang setahun awal daripada umur dia. Kan nampak sedia daripada awal, tak semestinya sedia akan datang budak-budak kan. Lepas tu dia minta turun darjah pula dengan cikgu dia. Lah, iya ke? Boleh ke turun? Entah, kata fleksibel kan. Anak kau pula macam mana? Si Wildan? Tunggulah, aku tak habis lagi nak mengata kau depan-depan ni. Maknanya kau ada 2 orang anak darjah 1 lah. Sekarang ni kan? Ya. Kakak dengan adik. Satu kelas lagi. Bolehlah si kakak tu ajar adik dia nanti kan? Tantang si adik nanti yang ajar kakak. Kau ni kan. Tapi apa salahnya? Biarlah. Tak salah, tapi kau kena tengok mental si Rosha tu. Kalau markah ujian dia lagi sikit daripada adik dia dalam kelas, tiap tahun, stres dia nanti. Aku takkan banding-bandingkan lah dia orang tu. Jangan risau lah. Memanglah kau tak banding-bandingkan, tapi dia orang sendiri yang membandingkan antara dia orang. Dah. Cukup. Anak kau pula, si Wildan tu dah jawab apa? Si Wildan tu jawab apa? Sebenarnya tak cukup lagi aku nak kutuk kau ni, tapi tak apalah, muka kau pun dah nampak merah dah tu. Anak aku tadika lagi umur 6 tahun. Kenapa? Apa hal? So kau nak masukkan dia darjah 1 umur 7 tahun lah? Yelah, macam biasalah. Oh, dia tak sedia lagi lah tu. Ke belum pandai baca macam si Aziz anak aku tu? Suka kau Cepatlah jawab, aku tak sabar ni. Aku nak dia betul-betul sedia. Umur 7 tahun masuk sekolah. Yelah, tak pandai baca lagi lah tu. Haziq dah pandai. Okeylah, good luck lah. Kau kena ingat Siti, masalah sebenar bukan masa darjah 1. Budak-budak ni darjah 1 semangat, darjah 3 dah start buat hal, darjah 6 nanti okeylah kan. Form 1 dah start ikut kawan, Form 4, Form 5 dah stres. Lagi-lagi kalau masukkan awal, dia akan stres sebelum umur dia sepatutnya. Kau ni. Kalau anak kau boleh kendong semua tu tak apa. Tak apa. Aku orang tua dia. Aku guide dia nanti. Kau jangan risau Kau lah. pun balik kerja malam, busy, manjang. Kau sempat ke? 11 tahun kau nak guide dia. Jap. Ni kenapa cerita pasal aku pula? Ni aku nak bantai kau. Kau yang bermasalah. Okey ya, anak aku pun memang tak pandai baca. Memang dah umur dia 6 tahun, standard lah kan tak pandai baca. Anak kau pandai baca. Kau ingat dari darjah 1 sampai darjah 6 baca je kerja dia orang. Anak aku si Aziz tu, kalau dia periksa dapat nombor belakang pun tak heran lah, pasal dia muda setahun daripada kawan-kawan yang lain kan. Habis tu kau nak cakap ke anak kau macam ni, tak apa Zik, dapat nombor last pun tak apa, mak tak kisah. Makinlah malas budak tu nanti. Sebelum masuk darjah 1 hari tu ada ujian penilaian kan. Layak ke tak layak, bukan lulus gitu je kan. Wildan lulus tak? Kesian lah kalau tak lulus. Kau ni macam jadi mak semata. Lulus. Aku yang tak nak. Kenapa pula kau tak nak? Ujian tu atas kertas je. Yang dia nak hadap tu semua realiti. Tak sama. Biarlah dia duduk setahun lagi kat tadika tu. Kesian lah anak kau nanti ketinggalan dengan kawan-kawan yang lain. Tak apalah, cepat tapi hasil tak bagus buat apa juga kan. Dah lambat tapi hasil tak bagus pula tu. Mana lagi tu? Jap. Apa salah kau bawa ketiak Macam mana kau tahu aku bawa ketiak? Aku pun pakai ketiak. Oh iya ke? Samalah kita. Ketiak. Siti, Zamra, apa khabar? Fitria. Anak kau masuk dari 1 umur berapa? Aku nak perkenalkan Ketiak.
Jangan risau, memang sebutan dia ketiak. Tapi ketiak yang ni bukan punca masalah, tapi inilah penyelesaiannya. Perfume on the go ni saiz dia 10 ml. Masuk poket boleh, masuk beg boleh, masuk dashboard kereta, lori pun boleh. Wangian tahan lebih 8 jam bergantung apa yang korang buat dan dekat mana korang berada. 3 semburan sehari boleh tahan dekat 100 hari. Untuk lelaki ada, untuk perempuan pun ada. Bau maskulin ada, bau manis ada, bau fresh ada, international brand punya bau pun ada juga. Ni sebenarnya projek khas bulan puasa dan raya. Tapi kalau sambutan okey, apa salahnya aku nak sambung sampai raya tahun depan kan? Nak pergi bazar ke, nak pergi terawih ke, open house ke, biarlah kita wangi dulu, baru kita buat perangai. Link aku letak dekat caption. Lepas ni bau ketiak tak seperti yang kau bayangkan sebelum ni.